Weh, korang pernah terfikir tak macam mana gunung-gunung boleh terbentuk atas muka bumi? Jom kita tengok. Sebenarnya proses ini ambil jutaan tahun untuk berlaku. Semuanya disebabkan oleh satu pergerakan fenomena alam semula jadi yang dipanggil sebagai plate tektonik. Bila dua plate bergeser ataupun bertembung, so tanah dan batuan akan terangkat naik ke atas. Lama-lama terbentuklah bukit dan akhirnya gunung yang tinggi. Tapi kenapa ada gunung yang curam dan ada gunung yang landai? Hal ini kerana terdapat beberapa batuan keras yang akan kekal dan terdapat beberapa batuan lembut yang pula akan hilang sikit demi sikit. Adalah disebabkan proses erosion dan sedimentation. Contohnya macam proses hujan, angin dan sungai yang akan menyebabkan hakisan batuan tanah dan hakisan tanah. Proses ini boleh memberi impak yang besar kepada rupa gunung dari masa ke masa. So, next time kalau korang tengok gunung, itu sebenarnya ialah tanah yang dulu ada di bawah bumi. Dan cuba fikir, berapa pula jutaan tahun yang diambil untuk terbentuk? Anda dapat? Sila like, komen and share.